Hai kawan-kawan, saya Lily. Hari ini kita nak belajar tentang tubuh kita. Kita belajar cara jaga diri supaya kita sentiasa selamat. Ini adalah tubuh Lily. Tubuh Lily adalah kepunyaan Lily. Tubuh kamu juga adalah kepunyaan kamu. Ada beberapa bahagian badan kita yang dipanggil anggota sulit. Anggota sulit ialah bahagian badan yang tidak boleh dilihat atau disentuh oleh orang lain. Anggota sulit kita ialah bibir, dada, bahagian sulit di antara kaki dan punggung. Bahagian ini sangat berharga dan perlu dilindungi. Ada sentuhan yang selamat. Sentuhan selamat ialah sentuhan untuk kebersihan, kesihatan dan keselamatan. Sentuhan ini berlaku bersama ibu, ayah dan guru. Jika Lily rasa tidak selamat, Lily akan kata, tidak. Kawan-kawan juga boleh angkat tangan dan kata, tidak. Ingat ya, tubuh kamu milik kamu. Jika kamu rasa tidak selamat, beritahu ibu, ayah atau guru. Kamu tidak keseorangan. Jumpa lagi bersama Lily.